Kak, nak tanya sikit. Tahun ni hari raya tema warna apa? Tak ada baju lagi. Oh, tak ada baju. Anggarannya warna apa yang awak minat? Hitam kot lah, hitam. Tahun ni tengah in hitam, betul-betul bang. Okey, kalau kuih raya pula, apa yang paling orang kata menangkap di hati? Adakah tak nenas? Adakah mazola? Saya makan tak nenas mak saya je. Oh, alhamdulillah, anak soleh. Itu yang kita mau. Okey Kak, nak tanya sikit, hari raya tahun ni satu keluarga tema warna apa? Orange. Mostly orange. Memang brick orange kan? Untuk nasi kuning, so this year pun orange pula. Orange pula. Okey, datang sini nak beli kuih raya ke jalan je? Jalan mostly. Jalan mostly. Kalau akak sendiri, apakah pilihan kuih raya yang paling viral atau paling awak berkenan di hati abang? Kak, ada yang kata tak nenas, ada yang kata Tart Cadbury. Kalau awak? Samprit ke, mazola ke? Samprit susu dahlia tu kan? Yes. Okey. Okey, baju raya pilihan tahun ini warna apa tu? Ramai cakap hitam. Warna putih. Masya Allah, susah cuci lebaran. Ya betul, tapi sekarang kot ramai warna putih. Betul, tapi cantik. Bagaimana pula pilihan kuih raya? Adakah ramai yang kata pineapple tart? Ada yang kata Elmelania cornflake madu. Kalau akak apa? Konflik madu. Cornflake madu win memang sedap. Buat sendiri ke Kak? Ke beli je? Ui, jimat kan? Boleh makan banyak-banyak. Hari raya tema baju warna apa kakak yang cantik? Warna hijau. Warna hijau. Memang ini viral tengah in Awak. Saya suka spek awak cantik. Semua cantik. Basically warna Oren ke? Oren Saya dah agak nampak saya ada firasat. Macam mana pula dengan akak? Adik-adik. Warna nude. Nude? Nude pink ke nude apa? Peach ke? Dia Nude je lah. kalau nude. Kalau nude je lah. Okey. Kalau kuih raya pula yang wajib korang memang nak jamah lah, memang teringin nak makan tu apa? Kuih apa? Samprit ke? Ramai jawab itu. Kenapa korang ni pandai sangat lagi-lagi? Korang pula awak. Tak nenas tu memang nombor satu jawapannya. Kedua konflik madu. Awak rasa? Actually tak nenas. Tak nenas. Awak. Mazola ke samprit ke? Kau awak tukar sikit. Dia banyak juga macam konflik madu juga. Ada yang ada Popiah Nestum ke macam tu. Popiah Nestum sedap. Betul-betul. Nak tanya, tahun ni korang raya warna apa temanya? Olive green. Memang tengah viral warna tu. Sekarang pun warna hijau Memang minat Memang minat warna hijau. Okey, alhamdulillah. Okey, kalau kuih raya pula di hati tu memang yang wajib di pagi raya. Kuih apa tu akak punya? Kalau I tak nenas kot. Tak nenas. Itu nombor satu jawapannya. Selain itu konflik madu. Kalau abang laki lain sikit taste-nya. Saya ikut bini je. Oh, alhamdulillah. Ini yang kita mahu. Rakyat Malaysia. Kita ikut isteri. Baju raya warna apa tahun ni Kak? Hijau. Warna hijau. Ramai warna hijau memang tengah in warna hijau. Olive green. Olive green. Okey, kalau kuih raya yang wajib lah anak-anak yang cantik comel kuih raya ramai yang kata tak nenas. Ya, betul. Kalau akak? Sama. Tak nenas. Lagi yang lain? Macam kuih Elmer London. Ada yang cakap konflik madu. Konflik madu. Kurang sikit Kurang sikit lah Kalau abang suka kuih apa bang? Saya suka kuih tak nenas. Tak nenas. Memang win kuih tak nenas ni. Ni raya baju warna apa pilihan hati? Warna mint green. Mint green. Memang tengah in sekarang. Okey, awak pula warna apa? Tahun ni colour brown. Oh, brown, brick brown tu ke? Bukan, dia brown yang slow tu. Like sikit lah macam ni. Oh, light nude sikit. Okey. Kalau kuih raya pula ramai cakap jam tart lah, mazola lah, samprit. Awak pula? Saya suka Elmer London. Elmelania, tim perempuan coklat number one. Okey, awak? I like Mama Carey. Mama Carey. Oh, memang spesifik warnanya tahun ini. Warna hitam. Oh, memang tengah in sekarang ni. Sedondon ke semua? Sedondon semua. Sedondon semua. Hari raya ni, kuih raya wajib apa abang akak? Samprit lah. Samprit. Adik-adik suka kuih apa? Tart Cadbury. Oh, Tart Cadbury. Budak-budak suka coklat kan? Abang? Saya batang muruk. Batang muruk yang lama-lama Itu memang sedap, kacang hijau Kalau adik-adik? Saya tak nenas. Tak nenas. Itu memang paling viral sekali setakat ini Raya tahun ini baju warna apa kak yang cantik dengan anak? Hitam. Warna hitam. Memang tengah in tahun ni. Memang warna tengah viral. Kalau adik warna apa? Warna hitam sekali sedondon. Sedondon dengan mak. Okey, mak ke? Muda lagi mak. Ya, okey. Kalau macam kuih raya yang wajib ada setiap tahun. Kuih apa? Mazola ke? Elmer London sebab coklat kan, perempuan suka coklat. Okey, adik nak tanya sikit, hari raya tahun ni pakai baju warna apa dik? Temanya. Oh, hitam hari tahun ni. Memang tengah in colour tu. Senang cari. Kejap-kejap akak depan ni. Laju akak ni. Kejap-kejap. Baju warna apa kak? Juga.
Hitam juga. Oh, satu family ke? Oh, ya ke kuih raya kegemaran apa, Dik? Loaf Adam punya dia kuih raya. Apa tu? Tak nenas. Oh, tak nak. Semua jawapan sama. Akak. Saya suka Emerald London. Nak ke mana ni? Laju-laju nak ke mana? Relax lah, Kak. Ada nak pergi Puncak Alam. Oh, ada kena pergi laju-laju. Okeylah, bye-bye. Selamat Raya. Tahun ni baju warna apa, Kak? Yang cantik molek dua-dua ni. Hari Raya. Warna biru. Baby blue. Kak ni pula? Biru navy. Biru navy. Nyonya. Pilihan sama. Oh, ya ke? Cantik-cantik. Saya suka warna biru. Ikut trend warna hitam lah kan. Saya pun Brick brown betul-betul ramai. Kalau kuih raya pilihan pula ada yang cakap paling memang win tu tak nenas. Tapi kalau akak berdua pula favourite-nya apa? London. Sedap coklat. Samprit susu tu ke dahlia tu. Yang itulah yang susu tu kan. Okey, tanya hari raya tahun ni pakai baju warna apa, Kak? Nak interview sikit boleh ke? Can you understand Malay? Faham nak tanya tahun ni baju raya warna apa? Okey, bye. Selamat Hari Raya. Guys, mungkin diorang bukan dari sini guys, diorang tak faham. Tak apa, selamat raya. Jom kita cari orang yang faham guys. Jom. Bagus kita hari raya ramai yang datang shopping di Malaysia guys. Jom kita cari lagi. Apa bajunya? Hitam ke biru ke, adik? Baju kami warna green. Oh, green. Emerald green ke? Ke olive? Emerald green. Ramai yang pilih colour tu tengah in sekarang. Okey, kalau kuih raya apa pilihan akak? Adakah tak nenas? Adakah itu memang nenas, dia ni Emerald London. Emerald London coklat memang nombor satu. Budak-budak suka coklat, betul Kak? Nak tanya baju raya tahun ni sekeluarga warna apa Kak dengan abang? Buat kenangan. Tadi dah interview ke? Hitam belum. Oh, belum warna hitam. Memang tengah in warna hitam sekarang. 5 minit je bang, 5 minit je bang. Okey, kalau kuih raya pula, kuih raya apa yang wajib? Kuih tat nanas ke, samprit ke? Samprit kot. Oh, samprit banyak pilihan samprit Anak-anak shopping kan ni Kak? Baju raya tema apa tahun ini? Hitam ke? Biru pink. Oh, biru pink. Ramai yang pilih hitam biru kan? Okey, kalau akak keluarga shopping ke hari ni? Shopping raya lah. Oh, beli kasut. Hai. Okey, kalau macam kuih raya, apa pilihan hati kuih raya? Ada yang kata jam tart nombor 1, ada yang kata Emerald London. Macam mana abang? Abang kuih masalah. Oh, kuih masalah kacang tu. Itu memang sedap. Kalau akak? Tak nenas juga, tak menang juga ya. Tahun ini akak pilihan baju raya akak adakah warna hitam, biru, merah? Warna Rich brown. apa tu? Rich brown. Oh, rich brown. Okey, kalau kuih raya favourite awak yang cantik manis ni. Ada yang kata tak nenas, ada yang kata mazola. Saya suka tak Cadbury. Tak Cadbury. Jangan main-main adik ni level-level Cadbury. Okey, faham. Okey, ramai yang segan guys. Kita cari. Assalamualaikum Kak, ngabang nak interview sikit baju raya tahun ni satu keluarga warna apa Kak? Tak ada baju raya. Ya, ada baju raya. Oh, berjimat cermat. Ini yang kita mahu kan? Okey, kalau kuih raya kegemaran pula akak apa? Kuih raya kegemaran akak? Kita kuih raya pun tak ada, Dek. Oh, tak ada? Jadi makan rendang ketupat je ke? Okey, terima kasih selamat raya Kak. Baju raya tahun ini untuk akak? Baju raya maksudnya apa colour? Colour dia? Emerald green. Emerald green memang tengah in colour tu. Untuk kuih raya, apa kuih raya yang wajib setiap tahun kegemaran akak untuk tahun ni 2025? Kuih tat. Kuih tat nenas? Lagi apa lagi? Itu saja. Itu saja. Oh, itu memang nombor 1. Tahun ni baju raya tema warna apa? Dusty pink. Oh, dusty pink cantik. Satu keluarga semua sama ke sedondon? Tak tahulah dondon ke. Campur-campur lah kan. Okay, kalau kuih raya pilihan hati, apakah kuihnya? Rapple. Apa tu? Rapple. Rapple tu apa? Yang cornflake tu. Oh, aku tak tahu. Aduh, hai. Oh, cornflake madu. Okey. Cornflake madu. Oh, Dia rapple. Cornflake rapple. nanti saya Google. Saya balik saya Google lah tu. Saya ni. Saya tak tahu sikit. Saya tahu makan tak nenas je. Sedap juga. Oh, sedap juga Saya nak tanya pasal baju raya tahun ni. Warna apa tahun ni, Kak? Dengan keluarga? Baju raya je. Warna kuning. Warna kuning satu keluarga ke? Warna kuning cantik. Bagaimana pula dengan kuih raya? Adakah kuih yang wajib tu kuih tat ke kuih Emerald London ke adik-adik comel? Tahun ni kita orang prefer kuih apa ya? Bukan kuih tat. Kuih makmur bukan? Samprit. Oh, konflik madu. Itu memang tarikan ramai orang kan? Okay, tahun ni hari raya baju tema warna apa Kak dengan adik yang cantik molek ni? Berhenti kejap je, 5 minit je. Tema apa tu? Oh, campur-campur maksudnya tak ada sedondon lah tahun ni. Okey, kuih raya kegemaran pula macam mana tu? Yang wajib makan Kak? Kita orang selalu buat cornflake madu. Oh, buat sendiri? Oh, konflik madu. Selain itu apa lagi? Kuih tat ke? Paling suka makan tat nenas.
Tak nanas memang nombor 1. Saya tanya semua jawab tak nanas juga tahun ini. Okey, cari lagi yang sporting guys. Jom dekat Mid Value Mega Mall. Tahun ni hari raya, tema baju warna apa? Akak yang cantik molek. Dengan abang. Tema baju warna putih. Ni orang kedua yang pakai baju warna putih tahun ni. Ramai kali hitam je kan. Okey, kalau kuih raya yang wajib abang akak? London konflik. London konflik abang? London dengan dodol. Dengan dodol. Betul lah, ni first time saya dengar orang jawab dodol. Betul-betul. Baju raya tahun ini warna apa pilihan hati akak yang cantik molek ni? Ya. Lidah. Color grey. Color kelabu. Oh, ramai yang pakai warna hitam kelabu Memang pilihan hati lah. Okey, kalau kuih raya pula ramai yang cakap suka tart denas, pineapple tart. Kalau akak sini macam mana? Kuih makmur. Ui, makmur sedap. Ya, ada kacang kat dalam tu kan. Okey. Kalau macam buat sendiri ke beli selalu kuih ni? Buat sendiri. Oh, buat sendiri. Oh, alhamdulillah. Oh, mak jual juga ke buat je kat rumah? Buat. Memang buat je, alhamdulillah. Baju warna apa kak? Baby blue. Oh, ramai yang pilih baby blue Memang tengah in ke colour tu sekarang? Tak tahulah. Oh, memang minat. Memang minat colour baby blue. Okey, kalau macam kuih raya pilihan hati, kuih raya apa tu? Ramai yang cakap konflik madu lah, tak nanas. Kalau akak ni secara peribadi? Tak nanas sedap juga. Tak nanas memang ramai yang suka Memang klasik lah kan. Tema warna apa cantik-cantik korang? Green dan yellow. Oh, grey and yellow. Wow. Okay, terima kasih Bye-bye. Apakah tema baju abang akak tahun ni? Baby blue. Oh, baby blue. Ramai pilih baby blue. Memang tengah in ke? Oh, okey. Kalau kuih raya pula kegemaran akak dengan abang? Kuih tak nanas ke? Samprik ke? Samprit. Kenapa samprik tu? Adakah memori? My aunt ada buat samprit waktu sedap. So, specifically dia punya samprit lah. Oh, memang ada spesifik yang awak suka lah. Nak tanya baju raya tahun ini akak, apakah temanya satu keluarga? Baby Cantik akak. Baby? Baby blue. Itu memang tengah in tahun ni? tak kot rasanya. Tak, ramai yang jawab yang sama kak. Saya kata ini. Okey, kalau kuih raya pula yang paling memang di hati tu yang mana? Elma London. Elma London coklat kan memang perempuan suka. Tahun ni hari raya pakai baju warna apa? Warna grey. Warna grey. Ramai pilih grey dan hitam ya. Memang tengah in sekarang Macam akak pula apa pilihan kuih rayanya tahun ini? Adakah yang wajib tu kuih tart, samprit macam akak pula? Tahun ni start dengan Elma London. Itu memang wajib lah ya. Pakai tema warna apa? Cantik-cantik belaka. Olive green. Semua saya tanya sama. Kembar ke awak berdua? Adik-beradik Okey. Korang kuih raya kegemaran. Elma London. Awak. Saya punya yang Marola bawang tu. Yang bawang apa tu? Oh, kerepek abang juga. Kerepek bawang. Okey. Kudak-kudak. Awak. Samperi. Merun. Oh, cantiknya. Kuih raya pula. Kuih apa yang wajib setiap tahun akak dengan adik? Adik-beradik ni? Oh, muda. Awak muda. Elma London. Kalau awak? Adik makan tadi. Tak nanas ke? Samprit ke? Nanas. Tak nanas kan? Kuih kapit kan? Okey. Tahun ni baju raya warna apa kak? Dengan abang? Burgundy. Kalau kuih raya yang wajib abang akak, kuih raya apa? Ramai yang cakap tak nanas. Yes, tak nanas. Memang kenapa sedap ke? Memang rasa dia memang menarik. Okey. Tahun ni hari raya pakai baju warna apa? Warna apa? Navy blue. Ramai pakai navy blue tahun ni. Memang warna tengah in ke? Memang tengah in. Hari ni datang sini shopping ke dengan keluarga? Shopping raya lah. Okey, apakah kuih kegemaran anda? Ramai yang cakap tak nanas. Tak ada. Oh, tak ada kuih kegemaran. Oh, memang kuih semua makan lah. Buat sendiri ke beli dik? Ada buat beli. Ada buat, ada yang beli. Tahun ni akak baju raya warna apa kak? Burgundy. Oh, burgundy cantik abang akak. Okey, kalau hari raya, kuih raya apa yang wajib kak? Kuih tart. Kuih tart nanas. Memang menang kuih tart nanas ni. Okey, kenapa pilihan kuih tart? Adakah kerana rasa dia atau memang ada sentimental value? Macam memori? Tak, memang dari kecil suka. Memang minat lah. Okey. Tema baju raya abang akak apa tahun ni? Merah ke putih ke hijau ke? Emerald green. Ramai emerald green. Okey, kenapa itu pilihan hati? Warna kegemaran ke sebab warna? Yang ini yang comel tu. Aku kenapa emerald green tu akak? Kenapa? Anak-anak. Oh, memang anak-anak yang pilih lah. Okey, datang shopping raya ke kak? Shopping raya. Hai, okey, sporting. Okey, korang, kuih raya kegemaran korang. Dekat sikit. Baru keluarga. Konflik. Awak. Tak ada.
Tak ada yang minat, semua makan je. Akak Selalu orang beli. apa tak nenas? Tak nenas. Samprik. Nestem popiah bukan? Samprik semua makan lah kan. Ketupat rendang tak tertolak kan. Itu wajib.